Untuk login ke akaun Delima, mula-mula search di Google, typekan Delima, pilih Delima, kemudian pilih use another account dalam telefon dan masukkan email Delima. Okey, baik. Di sini pilih continue dan seterusnya lah, terus klik continue dan allow. Okey, klik pada checkbox tu dan dia akan bawa sekali lagi kepada sign in. Klik continue dan allow. Ulang langkah yang sama jika dia masih keluarlah checkbox tu. Okey, di Delima boleh pilih Google Classroom. Okey, dan pilih kelas mana yang kita nak masuk. Okey, bye.